on off. Jadi doktor kata memang kena makan ubat darah tinggi. Dia because that time tu AC kena makan ubat darah tinggi. Darah tinggi, tiba-tiba kena makan ubat darah tinggi. Because of, masa tu AC kena carpal tunnel syndrome. Ni, tangan ni. Tapi kena operate juga sebab dah critical. Dah kebas, water retention, tak boleh guna tangan ni. Operate. Tapi masa tu belum lagi kena produk Alora. Tapi because of masalah tu, darah tinggi AC on off. Jadi doktor kata memang kena makan ubat darah tinggi. Tak boleh excuse, kena ambil. So ambil darah ubat darah tinggi. Bila jumpa Alora Plus kena stok ni, AC konsisten pakai, alhamdulillah stop. Dan sekarang memang tak makan. Keadaan sekarang darah mungkin dah ada check selalu ke pagi. Sebab kat rumah ada kita check sendiri. Oh boleh, memang tak boleh. Kakak kena marah dia ke doktor nanti. Sebab doktor upline kita juga. So pakai Alora Pens je? Alora Pens saja? Alora Pens dengan stokin lah. Tapi lepas tu AC pakai semua lah. Sebab AC ada masalah lagi. Kita ni banyak penyakit. Kisah lama lah. Jadi masalah tidur. Jadi kena pakai semua. Alora kena pakai. Sekarang AC umur berapa sekarang? Sekarang 51. Jom kita sama-sama jaga kesihatan dengan produk BA International. Klik di bio profil Aiman sekarang.